Kalau lalu cak lalu dalam, nggak lalu di meja makan lalu lah. Mengantuk bawa lalu lu jam makan lu, nak perlu sahur ko do. Nggak sahur ko besok makan siang. Bawa lalu. Dan sahur juga loh. Besok makan siang besok. Nak lama tambah lalu saya lah bawa lalu ngantuk mata mah. Jangan makan dulu. Bawa lalu lah. Lalu saya lu bisa makan. Jangan puasa lu. Tak usah puasa cet. Lalu ke dalam, lalu lihat. Jangan puasa lu. Lalu, lalu ngantuk betul tak usah puasa. Litak wak siang baru puasa. Boleh makan lu. Besok lah fikir. Jangan puasa lu lai. Besok banyak orang menjual kolak, makan kolak siang. So, jangan puasa lu. Tak terlalu puasa tu. Jangan puasa lu. Jangan puasa. Makan dulu. Besok lah siang fikir. Jangan puasa lu. Besok litak siang, jangan puasa. Boleh makan. Lama tu. Tak bisa makan setan nanti kunya makan. Nak namu ditagan nak makan lah. Cuba je tangan kiri makan lagi tangan kiri. Lepas tangan kiri tu. Nak dirayu je lah. Besok awas. Besok dirayu siang sampai lapis puasa. Sampai lapis puasa besok. Awas siang. Ini kan puasa sebulan penuh ni. Apa saya turun di tangan tak puasa penuh ni. InsyaAllah penuh. Bahasalah cara. Lama-lama sembarang. Makannya jadi ya. Silat lupa lah baca bismillah. Masa sudah makan je lah. Sengaja aku puasa 1 bulan penuh. Makannya awas. Puasa jadi besok awas siang. Dirayu sampai lapis puasa. Kalau kau model orang ni kau imannya alun ni kau. Empang dirayu. Jam 1 hari baru. Jauh kan? Alah. Pagi dia lalunya jam 4 hari ni. Dia boleh lalu tak mau lalu atau lah dah. Ciek 2, 3, 4 jam 5 jam lah. Assalamualaikum. Salam. Buat apa so? Buat apa so? Nombor hari satu, lah satu. Yang satu dia kan. Bawa. Jap pagi lah lewat. Tak, ya betul. Wak Ya. pasal tapi wak kini sana anak saya pasal lah, apa lewat dan tua-tua. Jadi pengajaran wak. Amat lah besar. Puasa awak kan pengurus. Jadi rencana Pengurus puasa. bukan pengurus lah di masjid. Awak Tu amat. aku buang aja puasa. Jadi kalau lancak puasa cet, wak ke buku bersama. Di masjid. Iya. Kini. Ya. Nak kini lebih lah. Baik. Kau Itu balas saya kini puasa. Leka sampai sore atau bak. juga mampir ya teh. Tadi dah ngek nak. Enggak melawan ya teh. Agak ngek ni. Dari jam 10 dia lewat lewat. Jam 1 hari tu. Perasaan tadi sampai jam 4 mah. Jadi rencana cek apa? Di usahawan. Itu rancak. Insya-Allah lah. Awak tu aku pasal harus lancar. Tapi pari ngeri kadang-kadang. Itu ujian mah. Kalau ingin bertahan wah di ko ayo iri apalah. Aduh ujian ya. Aduh ujian ni godal ko. Aduh es tontong ke aduh macam-macam Nanti karena gini ya.
Ada es pakaian hijau merah mah, es katam anu mah. Ya es ketam. Es katam. Iya. Ah, takana ini mah. Cuma takana. Takana sih itu. Jadi sabut tuh. Lupon itu. Kalau sabut anu ah? Itu batal tuh mah. Oh, menyabutnya mah. Enggak boleh. Ah itu lo kalau puasa aja. Lagi tepai. Cincau. Kayak cincau tepai. Nak lama rasul. Ndak itu doh. Pijan tahu orang. Semua lapian siapa? Enggak. Tu batal dah. Enggak. Jangan ngecek kau buku. Oh, tu lah batal dah. Itu lah batal mah. Kalau Misalnya dia puasa 1%, Ah. mengecek minum mau ngecek itu kurang mah. Kok 80 lah, kok 70 lah. 70. Akhirnya menahan. Awak bayang-bayang. Itu bayang pakai tepai. Iya dah. Hah? Itu menahan aus dah lapar wak, sisio wak. Pak lapar, palun rapek dah wak mana dia. Merenyo awak nak ada orang tahu dah. Indah. Dia teh. Nak ada orang dah. Indahnya nampak tu. Sekali awak kadang. Nak ada orang kira. Indah. Sekali awak. Bini ni baik deh. Ha dia lah. Dia cuma itu tak bertahan lah lecet sampai sore sampai maghrib. Awak kamu ngundang lecet kau berbuku bersama. Dia masjid. Ya. Oh, dia buku kau. Tapi nak puasa ah. Deh. Alah. Deh. Oh itu manaknya. Ya, deh. Dia nak pola lah. Lah. Dia anu saya di sebalang saya estapai deh. Estafet. Jadi insyaallah nanti buku kau. Harus puasa, Mak. Iyalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo kecil amat dia mana? Kau nak puasa, tak long boleh makan bersama sebenarnya. Bertahan je lah, baca wakal awak berku bersama kau je. Bawa makan cek. Dia ulang lalu amul dia. Encak dibawa makan, beli kuih awak peso sudah tulis. Makan, minum kolak, makan segala macam. Makan letak untuk lecet. Dia kau kurui. Es katam tu ya lama. Banyak es katam, kolak, cindu, tambah nasi. Kuih awak dia. Sudah makan kau peso. Es katam kolak. Anu biko sanjo kalau. Katan durian. Kau dapat nak lama nak cet. Bali ai karam bi mudo dah. Dia lagi panta. Manis so. Baca Lapen sana peso cet. Kali Lapian namanya. Mandoa, mamek mandoa. lapen peso kini kau kan tak tahu nyo maso awak dak peso tu doang. Minta TS nasi makan. Mati ko peso mati. Si apa? Ada peso jadi dua. Tuli ya. Ni nak peso le dah. Beli TS. Yang peso lu lai. Minum chat. Yang peso lai minum. TS. Karambi mudo lama kini tu mah. Bayang kolak aku kolak ada limo tu. Karambi mudo pakai panta, pakai susu. Kuah. GS tu lapis puasa jadi bahas panai. Porek ngarai-ngarai yo amat mambok lah beko. Lape peso tu wali durian es. Minum pakai katan. Es kita pai. Kita pai. Panta. Campur air karam bi mudo. Lapian saya lepas solai. Lapian. Oh, ndak ada lapian. Dia rayu nampak. Tak ada lapian puasa. Biar terbayang nak kolak lah. Biar Taruh dia rayu. es ku jo lama es katam. Es katam. Ketam. Katam durian. Kita pai. Kita pai. Es katam. Amat ku mengalok ramah hari tadi mengecian mandoa. Peso tu balik katam tu ceponnya. Katan durian. Boleh apa? Apa kan? Lapian peso tu. Tak tahu mai tu doh. Kuko ni senan. Kaba sesaru kini ku ada ni yo ingin poso. Ingin poso ingin mendoa bersama jamai ku masjid. Kuih lemon lecet ya. Kuih lemon ya. Bahasa caru lah. Kuih lemon ni sebenar apa? Sebenar kuih lemon ni taruh di tes. Oh iya ya. Ndak banget. Gojek ya. TS tadi. Dah pun nasi seleng. Iyalah. Ya, lah tiba di kurma. Ya. Yap.
Lah tak kecu, rupa lah tak kecu, setan ni kecu. Rupa lah nyepasan dari tadi. Lah tak kecu setan deknya. Kecik awak nak taluk dirayu, kira dulu lah setan lain merayunya. Kecik awak lah tingkat tinggi. Kira ada orang yang hebat pada awak. Ya, hari jam 1 siapa dirayu.